Okey, Assalamualaikum Cik Hafizan. Saya terangkan melalui video ni supaya lebih mudah nak faham lah. Okey, situasi Cik Hafizan sekarang, pembiayaan rumah RM450,000. Tenure 35 tahun, tapi MRTP dapat cover 12 tahun sahaja kan. So untuk MRTP ni dia akan cover kematian dan cacat kekal. Dia tak cover sakit kritikal. Kalau dalam tempoh pinjaman ni 35 tahun ni, kalau tiba-tiba terkena kanser, terkena diagnose kegagalan buah pinggang, apa-apa je penyakit kritikal, dah tak boleh bekerja, tak ada pendapatan, sangat berisiko lah untuk rumah ni kena lelong. Jadi sebab tu dalam life takaful ataupun MLTT kita boleh tambah perlindungan untuk sakit kritikal sekiranya Cik Hafizan rasa benda tu sangat penting dan berkeperluan. Sebenarnya sangat penting lah, tapi tak ramai yang sanggup nak ambil. Tapi kalau ambil, rumah yang kita beli ni lebih selamat. Kalau terkena apa-apa jenis penyakit kritikal dah tak boleh bekerja, kita dapat duit pampasan, so boleh settlekan terus baki hutang rumah ataupun boleh guna sebagai penggantian pendapatan untuk teruskan bayar balik rumah ni. Tapi macam mana perlindungan dalam tempoh 12 tahun ni? So dia punya keluk dia macam ni. Yang ni pembiayaan RM450,000, tempoh 35 tahun. Jadi ini adalah baki hutang lah. Hutang daripada RM450,000 ni dia akan berkurang sampailah 35 tahun. Namun untuk coverage MRTP, walaupun asalnya dia sama, tapi disebabkan tempoh perlindungan tu kurang daripada jumlah tenure loan 12 tahun je, jadi dia punya keluk dia macam ni. Dia tak akan maintain sampai 12 tahun habis, tak. Sebab nama pun MRTT, Mortgage Reducing Term Takaful. Dia punya coverage tu akan reduce setiap tahun. Jadi bila tempoh tu sikit, dia punya penurunan tu lebih cepat lah. Jadi apa akan berlaku? Selalunya orang akan sangka kalau berlaku kematian ataupun kecacatan kekal bawah 12 tahun, semua baki hutang akan di cover. Tapi sebenarnya tak. Dia akan berlaku macam ni. Contoh kalau meninggal pada tahun ke-10 dekat sini. So pada tahun ke-10, baki hutang dekat sini masih tinggi. Baki hutang masih atas ni. Tapi jumlah coverage MRTT dah berkurang sangat banyak, lebih separuh dah lebih separuh. Ini baki coverage MRTT, ni baki hutang rumah. So kalau meninggal pada tahun ke-10, tolaklah berapa baki MRTT yang ada, dia akan settlekan baki hutang rumah, dan selebihnya tu waris nak kena top up, waris kena selesaikan. Sebab tu penting, baguslah kalau Cik Hafizan dapat maklumat tentang MLTT kan, boleh tambah MLTT ataupun life takaful. MLTT ni adalah life takaful lah, dia cover Cik Hafizan, dia bukan cover hutang rumah. Macam MRTT ni dia cover hutang rumah ni sahaja, itu pun tak cukup. Tambahlah kalau meninggal pada tahun ke-11, ke-12, lagilah banyak waris nak kena cover baki hutang. Tapi bila Cik Hafizan dah buat tindakan untuk tambah life takaful ataupun MLTT ni, disebabkan dia cover Cik Hafizan, dia bukan cover hutang rumah, jadi jumlah coverage yang Cik Hafizan ambil, berapa pun yang Cik Hafizan ambil ni, saya suggest dulu RM500,000 untuk Cik Hafizan, sebab RM500,000 ni waris yang akan dapat. Kalau letak nama isteri lah akan dapat. So dia bukan sahaja boleh bantu selesaikan berapa baki MRTT yang tak cukup, malah selebihnya tu boleh guna untuk cover hutang-hutang lain juga. Ada lebihan waris boleh guna untuk kelangsungan hidup. Okey, untuk quotation yang saya dah buat untuk Cik Hafizan, saya propose RM500,000 je dulu. Kalau rasa nak tambah lagi boleh, nak kurangkan pun boleh. Okey, sebulan RM199.60. Cover sampai umur tarikh lahir akan datang 70 tahun. Jadi bulanan ni tetap, dia tak ada naik, dia tak akan ada kenaikan. Jumlah caruman ni tetap setiap bulan. Kalau nak bayar 3 bulan sekali pun boleh, nak bayar setengah tahun pun boleh, nak bayar setahun terus pun boleh. So
setahun caruman ni akan boleh tolak pelepasan cukai lah. Kalau ada bayar cukai boleh tolak pelepasan cukai, sebab takaful nyawa pelepasan cukai maksimum 3,000 setahun. Okey, so apa manfaat yang Encik Hafizan akan dapat? Yang pertama, kematian ataupun kecacatan kekal. Kalau berlaku salah satu, mana satu, kematian dulu atau kecacatan kekal dulu, akan dapat 500,000 lah pampasan. Kalau berlaku cacat kekal, Encik Hafizan yang dapat. Kalau berlaku kematian, siapa penama yang Encik Hafizan letak, dia lah yang akan dapat. Kalau MRTT tadi, penerima dia adalah bank. Kalau tak cukup, waris kena top up. Namun MLTT ataupun life takaful ni, jumlah pampasan waris kita yang dapat. So kalau berlaku kematian haji atau umrah, jumlah pampasan ni akan double. Daripada 500,000 akan jadi 1 juta waris akan dapat. Lepas tu ada khairat kematian juga 5,000 yang waris akan terima. Kemudian ada saving value. Saving value ni setiap tahun ada nilai dia. Jadi kalau dalam tempoh, contoh pada tahun ke-10, berapa saving value yang ada ketika tu, nak keluarkan boleh. Kalau nak gunakan, boleh keluarkan, sebab minimum kena tinggal dalam akaun 1,000. Nanti kalau dah habis lepas umur 70, kalau tak berlaku apa-apa, so berapa saving value yang ada boleh keluarkan lah. Ataupun nak surrender pada tahun keberapa pun, saving value yang ada ni boleh keluarkan. Kemudian yang kelima ni, kita boleh tambah manfaat untuk penyakit kritikal. Boleh tambah perlindungan sakit kritikal 100,000, 200,000, 300,000. So ada tambahan harga dia lah. Waiver pun boleh tambah. Maksudnya kalau berlaku sakit kritikal, caruman dah tak perlu bayar. Itu fungsi waiver. So saya bagi dekat WhatsApp lah list manfaat-manfaat ni.